Hai, Assalamualaikum Madam Nur Isati. Nama saya Hani Azhara binti Zaini, MC 22071758 subjek Kaedah Mengajar Bahasa Melayu. Tajuk refleksi saya dalam video ini ialah saya akan menghuraikan tentang pengetahuan pedagogi iaitu kekurangan pengetahuan pedagogi dalam kalangan guru seperti pengurusan bilik darjah, kawalan kelas, interaksi dan komunikasi serta strategi pengajaran yang boleh memberikan kesan negatif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Saya akan memberikan refleksi saya mengenai isu ini dan kaitkan apa yang saya telah belajar daripada kursus kaedah mengajar bahasa Melayu ini. Sebelum saya menerangkan huraian yang selanjutnya, saya ingin menghuraikan apa itu pedagogi. Pedagogi boleh didefinisikan sebagai aktiviti mendidik, mengarahkan atau mengajar. Ia juga merupakan aktiviti yang memberikan pengetahuan ataupun kemahiran. Ia termasuk kemahiran dalam pengurusan bilik darjah, kawalan bilik darjah, interaksi dan komunikasi serta strategi pengajaran yang berkesan. Seterusnya, saya ingin menunjukkan beberapa bukti dari Keratan Akbar tentang isu kekurangan pedagogi dalam kalangan guru. Keratan Akbar yang pertama mengatakan guru merupakan punca pelajar punting ke sekolah. Hal ini jelas menunjukkan faktor personaliti guru boleh mempengaruhi sikap anak didik kerana kekurangan pengetahuan pedagogi. Keratan Akbar yang kedua pula mengatakan bahawa pendidik usah terpengaruh ubah cara pengajaran akibat desakan. Para pendidik boleh menggunakan pelbagai alat pengajaran yang sesuai kepada pelajar sesuai dengan tahap pembelajaran mereka. Bukan itu sahaja, pendidik boleh menggunakan kreativiti sendiri yang mampu melahirkan rasa minat kepada pelajar. Isu ini merupakan isu yang membimbangkan. Jika guru kekurangan pengetahuan pedagogi, ia boleh menjejaskan prestasi dan pengalaman pembelajaran pelajar. Ini merupakan antara Keratan Akbar tentang peranan guru dalam pengetahuan pedagogi. Melalui keratan-keratan akbar ini jelas menunjukkan bahawa pengetahuan pedagogi sangat penting untuk setiap pendidik dalam menyampaikan pembelajaran kepada pelajar. Jika guru kekurangan pengetahuan pedagogi, para pelajar turut terkesan. Baiklah, dalam video refleksi saya ini, saya ingin menghuraikan elemen pertama iaitu langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan pedagogi. Langkah pertama, guru boleh meningkatkan pengetahuan pedagogi mereka dengan pembelajaran berterusan. Guru boleh mengambil bahagian secara aktif dalam program pembangunan profesional seperti kursus, bengkel atau seminar yang berkaitan dengan pedagogi, psikologi pendidikan dan kaedah pengajaran terkini. Guru juga boleh membaca buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan pedagogi. Contohnya, dari pembelajaran mengikut Vygotsky atau taksonomi Bloom untuk memahami pendekatan terkini. Langkah kedua pula, guru boleh menggunakan teknologi dan alat digital. Guru boleh menggunakan pembelajaran berasaskan teknologi seperti aplikasi Google Classroom, Google Meet dan Teams. Aplikasi-aplikasi ini merupakan aplikasi pembelajaran yang boleh menghubungkan pengajaran dan pembelajaran kepada guru dan pelajar untuk saling berinteraksi dengan lebih mudah. Guru juga boleh melaksanakan pembelajaran berasaskan gamifikasi seperti aplikasi Quizizz dan Kahoot untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik. Langkah ketiga, guru perlu melakukan pemerhatian dan mendapatkan maklum balas dari rakan sekerja. Guru perlu menonton pengajaran dari guru kelas lain dan meminta maklum balas yang membina tentang teknik pengajaran. Guru yang berpengalaman boleh membimbing guru baharu dalam aspek pedagogi seperti pengurusan tingkah laku pelajar atau teknik pemudah cara. Langkah keempat pula, guru boleh mengaplikasikan teori pendidikan dalam pengajaran. Guru boleh melaksanakan teori kecerdasan pelbagai dari Gardner dengan menyesuaikan kaedah pengajaran mengikut kecerdasan pelajar iaitu cara visual, kinestetik atau musikal. Guru juga boleh membuat tinjauan tentang masalah yang berlaku dalam bilik darjah seperti pelajar yang kurang fokus ketika melaksanakan pembelajaran. Dengan itu, guru boleh laksanakan intervensi seperti teknik think, pen, share atau aktiviti berkumpulan supaya pembelajaran itu lebih berkesan. Langkah kelima, guru boleh membuat refleksikan diri dengan menganalisis pembelajaran. Selepas setiap sesi, catatkan keberkesanan kaedah yang digunakan, respon pelajar dan cabaran yang dihadapi. Oleh itu, guru boleh membuat refleksi menggunakan model Gibbs untuk bertanya dengan diri sendiri seperti membuat deskripsi iaitu apa yang berlaku dalam kelas.
perasaan, bagaimanakah reaksi guru dan pelajar, membuat penilaian apa yang berjaya dan apa yang gagal, analisis mengapa ia berlaku dan buat kesimpulan apa yang boleh diperbaiki. Dan akhir sekali, membuat pelan tindakan yang seterusnya. Guru juga boleh merakam sesi pengajaran dan tonton semula untuk mengenal pasti kelemahan dalam komunikasi, pengurusan bilik darjah atau teknik pengajaran. Langkah terakhir ialah guru boleh melaksanakan latihan interpersonal dan komunikasi bersama pelajar. Guru perlu menggunakan bahasa yang jelas dan mesra pelajar. Tunjukkan empati dan berikan galakan untuk membina perhubungan yang positif dengan pelajar. Oleh itu, melalui langkah ini, guru perlu laksanakan pendekatan berpusatkan pelajar iaitu fokus kepada keperluan pelajar dalam pembelajaran. Baiklah, mari saya tunjukkan pula elemen seterusnya dalam video refleksi saya iaitu contoh-contoh situasi di mana kekurangan pengetahuan pedagogi boleh mempengaruhi pembelajaran pelajar. Situasi yang pertama yang menunjukkan guru kekurangan pengetahuan pedagogi ialah pengurusan bilik darjah yang lemah. Contohnya, pelajar membuat bising atau tidak fokus akan mengganggu proses pembelajaran. Situasi ini menunjukkan guru kekurangan pengetahuan pedagogi kerana tidak dapat mengawal bilik darjah dengan baik. Jika guru tidak dapat mengawalnya, semua pelajar turut terkesan dan ia boleh mempengaruhi pembelajaran mereka. Oleh itu, untuk memastikan pelajar tidak membuat bising di dalam kelas, guru perlu mencari inisiatif yang kreatif bagaimana menarik perhatian semua pelajar untuk duduk diam di dalam kelas dan fokus pada pembelajaran. Contohnya, seperti video klip ini. Contoh situasi kedua, guru kekurangan pengetahuan pedagogi ialah guru yang tidak membina hubungan yang positif dengan pelajar. Guru yang kurang berinteraksi dan mengambil tahu tentang pelajar akan menyebabkan pelajar berasa tidak dihargai dan kurang bersemangat untuk belajar. Sepatutnya, guru perlu mengadakan hubungan yang positif dengan pelajar dengan mengambil tahu apa yang pelajar kurang faham tentang pembelajaran mereka sama ada secara peribadi atau secara terbuka. Contohnya, seperti di dalam video ini. Pelajar akan meluahkan apa yang mereka kurang faham dan menceritakan masalah yang mereka hadapi. Guru tersebut cuba untuk berinteraksi dengan pelajar tersebut untuk mengetahui masalah yang dihadapinya dan menerangkan tentang pembelajaran agar pelajar itu lebih faham bila berjumpa dengan guru secara peribadi. Contoh situasi yang ketiga ialah berpengajaran berpusatkan guru dan membelakangi pelajar. Guru perlu mengelakkan pengajaran berpusatkan guru dan memastikan pelibatan aktif dari pelajar dalam pembelajaran di dalam bilik darjah. Sikap membelakangi pelajar dalam mengajar boleh menyebabkan pelajar tidak faham apa yang guru sedang ajarkan kerana tiada tindak balas sesama pelajar dan guru. Contoh situasi yang keempat ialah guru hanya melaksanakan pembelajaran berfokuskan buku teks dan menyalin nota sahaja. Dengan pengajaran berlandaskan buku teks dan menyalin nota semata-mata, pelajar mudah berasa bosan kerana guru tidak mempelbagaikan aktiviti pembelajaran dengan aktiviti-aktiviti yang menarik. Ia boleh menyebabkan pelajar berasa mengantuk di dalam kelas, malah apa yang diajar juga mudah lupa begitu saja. Sepatutnya, guru perlu mempelbagaikan bahan batu mengajar dengan pembelajaran yang lebih berkesan. Contoh situasi kekurangan pengetahuan pedagogi yang kelima ialah kurang jelas dalam menyampaikan arahan dan penerangan kepada pelajar. Guru perlu mengajar sambil membuat penerangan setiap topik yang dibincangkan. Jika tidak membuat penerangan atau memberi arahan yang jelas, pelajar mudah membuat kesilapan dan tidak faham apa yang diajar. Contoh situasi yang seterusnya ialah guru menggunakan kaedah pengajaran yang tidak menarik atau tidak sesuai dengan tahap pelajar akan menyebabkan pelajar hilang minat dan tidak melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Sepatutnya, guru perlu laksanakan aktiviti pembelajaran yang boleh menarik perhatian pelajar. Sesuaikan pendekatan mengikut tahap dan gaya pembelajaran murid seperti gaya visual, auditori dan kinestetik. Guru perlu wujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Oleh itu, pelajar mudah menerima ilmu dengan lebih berkesan dan mudah ingat apa yang mereka pelajari.
Akhir sekali, contoh situasi guru kekurangan pengetahuan pedagogi ialah guru yang tidak boleh mengawal emosi mereka dengan baik di dalam bilik darjah. Guru yang tidak dapat mengawal emosi di dalam bilik darjah, sering marah atau mempunyai sifat tidak menentu boleh dikategorikan sebagai guru yang kurang pengetahuan pedagogi. Ini kerana pedagogi bukan sahaja merangkumi kaedah pengajaran tetapi juga melibatkan kemahiran menguruskan emosi, interaksi sosial dan mengurus tingkah laku pelajar. Baiklah, sudah jelas tajuk yang saya huraikan dalam isu kekurangan pengetahuan pedagogi ini. Kesimpulannya, pengetahuan pedagogi yang cemerlang adalah kunci kepada pengajaran yang berkesan. Melalui kursus kaedah pengajaran bahasa Melayu ini, saya telah memahami kepentingan mengurus bilik darjah, komunikasi yang jelas antara guru dengan pelajar dan strategi pengajaran yang kreatif. Sebagai seorang guru, saya akan terus berusaha untuk meningkatkan kemahiran pedagogi saya untuk memastikan pelajar mempunyai pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mempunyai prestasi pembelajaran yang cemerlang. Andaikan setiap pelajar sebagai permata mentah yang perlu diasah dengan teliti. Dengan pengetahuan pedagogi yang kukuh, kita bukan sekadar mengajar tetapi membentuk sebuah generasi berpengetahuan dan berakhlak. Mengajar bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi membentuk masa depan. Guru yang reflektif, pembelajaran yang efektif. Terima kasih kerana mengikuti refleksi saya. Marilah kita bersama-sama memperkasakan pendidikan untuk masa depan yang lebih cerah.